untuk memberi sedikit sepatah dua kata semangat kepada kita layak kata banjir. Okey, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Ayahanda Bedeng selaku pengacara dan pengerusi majlis kita pada malam ini. Abang Wah, ada lagi selaku naib ketua UMNO bahagian Ratau Panjang dan pengarah DUN Gua Priuk, ketua wanita, naib ketua pemuda, puteri dan ayah bonda yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, ambo bimbel tak ada orang ya. Takut main dalam TikTok ni orang kata using mari atas banyak tak ada orang mari tengok. Malu esok tak kecamar lah tempat lain. Tapi hari ni kehadirannya sungguh luar biasa. Kerana kita tak jemput orang lama, kita jemput akar umbi saja yang pegang jawatan di Pekat Cawangan. Kalau Pekat Cawangan dah penuh hari ni, lepas ni kalau gendang PRU kalau buat ceramah di Ratau Panjang, insya-Allah penuh dengan kehadiran penonton-penonton dan pendengar di luar sana. Alhamdulillah. Jadi hari ni hamba dijemput tidak lain tidak bukanlah untuk bagi penerangan dan penjelasan yang sedang bermain di minda fikiran kita sebagai akar umbi. Nak jumpa orang ni, orang tanya soalan kita tak kerti nak jawab. Bukan tak boleh jawab. Bukan tak boleh. Cuma nak hurah supaya orang faham tu agak rumit sikit. Ada saing-saing kita hak tergedu hati. Dulu duk jual bersama dengan kita, akhirnya pindah ke sebelah sana. Dan hari ini nampaknya sudah mula beralih arah semula untuk kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kita tengok jauh lah. Ketika PRU kita akur dengan kekalahan kita. Daripada kita jadi kerajaan, kita tak boleh jadi kerajaan. Dan kita boleh jadi kerajaan dalam keadaan kita tak ada banyak kursi. Kita menjelang PRN, halo, hanya di Kelantan kita boleh galas sahaja. Tapi Alhamdulillah, oleh kerana akar umbi kita sudah mula faham sikit akhirnya mari PRK negeri kita boleh benar. Dan benar pula bukan sikit-sikit. Kita kalah boleh kira juga 800. Tapi kita benar 3,000. Ramai. Tak kisahlah orang nak kata gapo pun, bagi saya parti UMNO adalah parti keramat orang Melayu. Hari ini 79 tahun kita sambut parti kelahirannya pada hari ini. 79 tahun. Kalau kita nak kata parti kita parti lemah, tak boleh nak sambut dah 79 tahun. Barangkali hari terakhir kita sambut ulang tahun UMNO pada tahun 75. Tahun 76 tak ada dah UMNO. Sebab UMNO dibubarkan. Tapi kita masih bertahan sehingga hari ini 79 tahun. Berapa? Sebab UMNO masih lagi bertata dan mesyuarat cawangan masih diteruskan. Bahagian diselamatkan. Negeri masih bersidang. Perwakilan pusat masih bersidang. UMNO kekal 79 tahun. Nak pandai hewek lagu mana? Dah, orang kata macam-macam kita. Kalau kita gagal, kalau kita kalah, kalau kita ini tidak kuat, 75 tahun
Get out. Tak ada dah parti UMNO. Sebab UMNO sudah dibatalkan dan dibubarkan. Bapa tak boleh batal ini? Bapa tak boleh bubar? Sebab apa? Hanya dua presiden UMNO sejak UMNO ditubuhkan yang tak boleh jadi Perdana Menteri. Yang tidak menjadi Perdana Menteri. Siapa dia? Yang pertama, Onn Jaafar. Presiden UMNO yang tak jadi Perdana Menteri. Dan ketika itu, Onn Jaafar yang membangunkan UMNO. Daripada kosong, daripada tiada UMNO, diadakan UMNO. Hari ini, ada seorang lagi. Namanya Zahid Hamidi. Sebagai presiden tak jadi Perdana Menteri yang sedang membangunkan UMNO selepas kita kalah PIU yang ke-14. Kalau dulu hak ni menubuhkan UMNO, hak ni mempertahankan UMNO. Kalau kita tengok semula sejarah penubuhan UMNO, tujuannya apa penubuhan UMNO? Adakah UMNO ditubuhkan untuk dendam? Adakah UMNO ditubuhkan kerana cemburu? Adakah UMNO ini ditubuhkan kerana tak boleh jawatan? UMNO ditubuhkan untuk memerdekakan tanah air kita ini daripada penjajah. Makna katanya kita bukan ditubuhkan untuk nak balas dengan orang. Kita bukan ditubuhkan untuk jadi pecah kepada bangsa. Kita bukan ditubuhkan untuk kerana kita ini tak boleh jawatan. Kita ditubuhkan untuk menyelamatkan tanah air daripada penjajah. Jadi hari ini, sepanjang mana kemerdekaan negara, itu jasa UMNO Barisan Nasional. Setuju? Setiap hari kiranya Malaysia ini merdeka, pahala-pahala pejuang-pejuang UMNO termasuk kita Akar Umbi akan mengalir pahala kerana kita berjaya meletakkan Malaysia, tanah Melayu sebagai negara yang merdeka. Orang pergi haji, syarat haji, merdeka. Selagi mana dia pergi haji, klik, pergi haji, klik, pergi haji, klik. Tak, itulah kita boleh pahala kerana kita berjaya menyebabkan umat Islam dalam negara melaksanakan tuntutan agama rukun Islam yang kelima, pergi menunaikan ibadah haji. Bukan kerana tak pergi ngundi tak lewat haji dah. Jangan duk terbadaya dengan Tok Guru Alik Nur. Tok Guru Alik Nur tak berapa nak betul. Dia pergi haji pun dalam keadaan negara merdeka. Pahala UMNO apakah hari ni untuk dia boleh pergi haji. Betul tak? Betul. Kalau tak negara merdeka, dia tak boleh pergi haji. Ya dia duk lawan kita ni. Sebab apa? Sebab kita mengekalkan perlembagaan. Hak dia kata perlembagaan penjajah. Kalau ini perlembagaan penjajah tak sewi dia pergi Mekah. Tapi oleh kerana kita mempertahankan perlembagaan ini, agama Islam sebagai agama persekutuan, nak pergi haji. Hari ni royak nak pergi haji, asalkan ada duit, merdeka boleh pergi. Kita tubuhkan lembaga tabung haji. Setiap orang yang pergi haji melalui lembaga tabung haji tak boleh pahala kau kita? Boleh pahala ni setiap Akar Umbi UMNO yang melatih UMNO jadi kerajaan, yang mempertahankan UMNO jadi kerajaan. Apabila UMNO buat sesuatu dan digunakan pakai oleh orang UMNO, orang lain, orang PAH, orang Cina, orang India, hari ini jasa UMNO, budi UMNO, pahala tu boleh kau kita. Sebab tu nak jatuh UMNO tidak boleh mudah-mudah. Kalau kita ditubuhkan runding dengan British untuk dapatkan kemerdekaan, kita jadi kerajaan hasil daripada rundingnya. Hari ini UMNO duduk dalam kerajaan, dirundingkan. Orang mari jumpa kita, berunding dengan kita. UMNO nak minta tolong UMNO ni. Tak apa, hamba tak boleh jadi kerajaan. Pada nak minta tolong lah hamba, marilah duduk dengan kita. Tak sih kafir. Kita tak sih duduk dengan dia, kita jadi kafir. Aduh. UMNO tolak kita, UMNO tolak perjuangan Islam. Sejak bila dah mau perjuangan Islam? Jadi kita berada dalam kerajaan hari ini. Kerana apa? Runding ya. Runding ya.
Dia kena cerita satu persatu supaya akal umi faham. Esok berani nak masuk kedai kopi. Kalau orang PAS tanya soalan ni, boleh jawab. Kita pakoh semula ngapa dia kata kita. Boleh ke tak? Pani esok masuk kedai kopi. Tok Ngulu masuk kedai kopi. Wajib esok. Lepas dengar ceramah adik Syekh ni, masuk kedai kopi, jawab gapo? Hak orang PAS kata. Kalau berani lagi, masuk kedai kopi PAS. Masuk kedai kopi PAS. Royak kau tokek, kedai ni hari ni amba booking, adik Syekh tolong bayar. Tak apa. Kalau berani. Jangan masuk restoran yang sudah weh. Kedai kopi boleh lagi, bola tu jangan sebutih. Amba ni tunggu amba boleh duit ni samen. Dengan Singapura tu boleh. Nak makan apa royak? Bunyi kata 300 juta. Boleh mau beli kata panjang. Deh. Jadi selepas PRU yang ke-15, saya cerita satu persatu supaya faham. Baru ni tak ada nak jelas. Mudah sangat nak nyetok. Kita yang kosong tak sedengar. Biar yang nyetok habis dulu. Hati dia faham. Biasalah angin kita. Moga anti kita, moga kita silap juga, moga kita dok ajar DAP itu dulu. Moga hamba ni tak ada lah mana lagi pasal DAP-nya. No orang kita macam tu ayah ni kan DAP daripada dulu tiba-tiba bersama DAP panas juga dah ni. Tapi tak apa, biar dia panas dulu. Mari. Budak kecil ni nak cerita. Selepas kita menerima keputusan PRU yang ke-15. Sebelum dulu. Orang duk jaja, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Betul? Lagu mana ni? No, Zahid kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi dia tak ayat gitu. Dia kata, Zahid kata no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Dia tak sebut no Bersatu. Perangai orang PAS ni jahat sungguh. Supaya dia baca Quran pun. Dia baca, sedap dia. Tak sedap dia tak sebut. Sungguh tak? Kalau lah no Anwar, no DAP, no Bersatu, dia tak baca habis. Quran pun dia tak baca habis. Dia ambil alik sedap, alik tak sedap dia buat. Orang-orang PAS patut hamba berani lawan. Bukan cala-cala benda kita lawan ni. Singa perang. Bawa lang biasa, pejam mata. Cendek kat mata gigi. Singa perang, mau nak cabut taring. So, kan walang. Nak bawa lah, pakai nak bawa. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Mana tu bi ayat ni? Dia ada 2 kali. Hak Ahmad Masleh kata, hak Zahid sumpah laknat. Wallahi wa billahi wa tallahi. No Anwar, no DAP. Sumpah yang pertama. Tuh. Sumpah yang kedua di dalam PWTC. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Macam ada Bersatu. Bapa hak ni no Anwar, no DAP. Sebab waktu tu Muhyiddin Yassin jatuh sebagai Perdana Menteri. Akau Umi duk tanya ni, Zahid, ya Allah kau Zahid nak pergi bersama dengan Pakatan Rapat? Zahid kata, dok, sumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, no Anwar, no DAP. Untuk siapa? Nak latih Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Apa tak sebut no Bersatu? Bersatu masa tu dalam kerajaan lagi. Sumpah yang pertama. Sebab tak ada Bersatu. Sebab masa tu memang dalam kajian dengan Bersatu lagi. Sumpah yang kedua untuk menjelang pilihan raya. Sumpah yang pertama no Anwar, no DAP terlaksana ke tak? Selepas jatuh Muhyiddin Yassin kita bersama dengan mana? Bersama dengan Bersatu dengan PAS betul? Jadi terlaksanalah sumpah yang pertama. Memang presiden kita tak langgar sumpah. Sumpah yang kedua, no Anwar, no DAP, no Bersatu dalam Dewan PWTC, Ambo sebagai saksi, Ramah dalam saksi sebagai perwakilan Persidangan Khah UMNO. Masa tu nak menjelang pilihan raya umum PRU yang ke-15.
No Anwar, no DAP, no Bersatu. No, untuk apa? Untuk pilihan raya ke-15. Pilihan raya yang ke-15 kita bersama dak dengan Anwar? Dak. Pilihan raya PRU yang ke-15 kita bersama dengan DAP? Pilihan raya 15 itu kita bersama kendak dengan Bersatu? Maka janji itu dilaksanakan. Sumpah itu sudah dilaksanakan. Memang kita tidak bersama pun dengan Anwar, dengan DAP, dengan Bersatu. Bukan sumpah sampai mati. Undi UMNO hara BN sampai kiamat. Bukan sumpah mati. Undi DAP wajib sampai kiamat. Dok. Ini sumpah itu temporary. Sementara. Sebab sumpah itu dilakukan untuk menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Lepas pilihan raya, apa duk tanyanya? Tanya apanya? Saya janji dengan Ye, tahun 2024, kalau Ye tak guru, Ye bayar kau sing. Kalau Ye guru, sing bayar dengan Ye. Lepas 2 tahun, janji 2024. Yang mari tahun 2026. Sing, mana janji itu? Ye guru tu. Aku janji 2024. Jadi lepas 2024, tu tak marilah aku tak bui. Kau nak ke mana? Setuju? Pehel ke tak? Mudahnya nak pehelnya. Jangan kita duduk terpedaya no DAP, no DAP. UMNO kata no DAP, no DAP, no DAP. Bona tunya, settle dulu. Jadi selepas keputusan. Ni sebelum PRU. Ni selepas keputusan. Kita go solo dah. Memang kita masuk tak bersama dengan Pakatan Rakyat. Belau Zahid Hamidi HP kalau di bagian Datuk. Kalau kita berpakat, buat gapo dengan belau dengan Pakatan Harapan siapa presiden kita pun hampir-hampir kalau. Kira siapa pukul 2-3 pagi, tak susah tu. 300 dulu sosih weh. Kalau pakat, Zahid Hamidi tu menang bergaya. Bukan 330 ribu. Tu baru pakat. Ni pakai apa dia punya nyawa ikan? Kadang-kadang ada pening juga. Selepas keputusan PRU yang ke-15. Mula-mula debat berlaku. Tak usah duk kata lah. Ambo paling debat dalam ni. Sebab duk bimbing PAH jadi kerajaan pusat. Dia jadi kerajaan negeri. Hak atas tekan ambo, hak bawah tekan ambo. Rima mari, sehingga mari. Sotoh. Jeng, kita nak kacil. Bila dia jadi kerajaan pusat, semua agensi dia pegang. PDRM pun dengan dia gapo pegang belakang. Dia mari tekan Mak Hussein ni, cari Mak Hussein. Mana Mak Hussein? Amal lagi dia share lah macam tu. Tapi kan, siapa pukul 5 pagi, pukul 6 pagi tu, rosak dada Allah. Alhamdulillah. Tak ada kerajaan lagi kita ni. PAH pun tak boleh jadi kerajaan. Tidurlah pagi tu. Bangun esok, tak ada lagi kerajaan. Tidur pula, bangun, tak ada lagi. Tidur pula, bangun, tak ada lagi. Hari ke-4 tak ada. Hari ke-5, gomok habis. Pening habis. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Masing-masing. Tak ada kerajaan selepas keputusan PRU yang ke-15. UMNO tak boleh jadi kerajaan dah. Kalau sudah kacau lah, 30 kursi tak boleh jadi kerajaan. Memang CP yang mudah ya. Tapi rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki Allah ini telah mencampakkan rasa bodoh dan tamak kepada Muhyiddin Yassin dan Tok Guru Haji Hadi. Kalaulah ketika itu Muhyiddin Yassin bersetuju untuk membuat gabungan dengan Pakatan Harapan, kita jadi pembakar. Tapi oleh kerana Allah kurniakan sedikit kebodohan dan ketamakan, sehingga dia tak nampak jadi kerajaan, maka kita dipilih untuk bersama sebahagian daripada kerajaan. Dia guna alasan kita berprinsip tidak mahu bersama dengan DAP. Makna katanya PAH ni penakut.
Ha ni. Kalau ada orang pas nusuk-nusuk dengar, kalau dia berani masuk depan. Ambo royak pas nakut. Berapa? Dia berapa kursi? 73 kursi dalam Perikatan Nasional. Betul? Di AP berapa kursi? Pak 40. Apa 73 takut dengan 40? Kalau mu serah tu mu berani, mu lawanlah DAP. Dalam kerajaan singa perang, gotulah, gonilah. Tapi nak lawan DAP, penakut baik. Kalau di AP lawan uduk, mu lawan lah dalam parlimen, mu lawan lah dalam kabinet. Mu 73 kursi, dia 40. Kali kata tak saya, hei aku nak. Tu baru pahlawan. Seperti mana mu ceramah tu biar orang tekuk. Dengan di AP mu takut. Pakai piyuh tu, belok serban, 10 kilo atas kepala. Tak ada takut kalau rebah tak pecah kepala. 73 nak lawan 40 penakut. Waktu mu duduk dengan dalam kerajaan bersama dengan DAP, mu dominan, mu paling banyak kursi, orang Melayu bertambah dalam tu kursi, maka mu lawanlah DAP dalam kerajaan. Mu takut DAP lawan mu. Mu tu takut lawan DAP sebenarnya. Takut dengan bayar-bayar. Pasal jadi singa lah kalau sangat tu. Rasa panas orang dalam TikTok ni. Betul ke tak? Kau salah adik singa hari ni. Lawan. Masuk dalam mesyuarat kabinet. Pas membuat keputusan untuk membawa RUU 355 dalam parlimen. DAP bangun. Saya tak setuju. Mu siapa? Duduk. Mu 40 kursi je duduk. Betul. Betul ke tak? Saya Abdul Hadi bin Awang selaku Menteri Agama, kononnya lah, saya akan membawa Akta Hudud. Minggu ini apa? Alat tegulu, tak boleh lah. Mu siapa dia? Tu baru betul berani, betul tak? Ni DAP tak kata gapo mu kecut dah. Ni lah pakai jubah takkan pendek lah dia orang apa? Takut kata pejuang Allah, kata ni jihad fi sabilillah, hudud nyawa kami. Kalau mu betul berjuang atas nyawa kamu, berjuang atas nama Allah, jangan takutlah kau DAP. Ni bunyi DAP kata apa lagu tu? Ngah mahu saya berani pula. Ngah DAP tak berani lawan, mahu saya berani lawan. Oh, pejuang kelah mana lagu ni? Kata pejuang, kata singa. Lawan DAP lah. Jangan lawan mahu saya. Tapi mahu saya ni berani weh. Singa, kau tak singa, aku jekah juga. Singa tua. Kalau singa muda tu payah sikit. Singa tua. Gosi gonje dah. Kalau dia kekeh bergeli-geli ya. Aku tak kekeh dia telah gigi dah. Jangan duk main geli-geli Jangan duk tukar minyak angin dengan minyak wangi. Alik ni minyak banyak minyak panas dah ada minyak wangi. Nah. Jadi oleh kerana keputusan PRU yang ke-15 sudah ada, Pakatan Harapan 82 kursi tak boleh jadi KJL juga. 73 kursi masa tu tak boleh jadi KJL. Barisan Nasional? Mana? Tak boleh jadi KJL juga kah?
Tak nak tialak. Tak boleh. Lepas tu marilah rombongan peminangan yang diketuai Pakatan Harapan masa tu oleh Saifuddin Nasution. Mari ke rumah kita. Mari berkata ni merisik. Marilah merisik tanya khabar. Tikat 30 ni. Mari kami tak boleh nak tubuhkan kerajaan. Guano. Kita tidak mendapat majoriti 112 untuk tubuhkan kerajaan. Pada? Kita sedap pasal. Pada? Kita perlukan Barisan Nasional untuk bersama dengan kita. Nanti dulu. Sabar. Tak boleh terima lagi. Kalaulah cikgu dengan anak murid tu betul-betul bersama buat kerjasama ni, tak perlulah kita kata tunggu. Esok kata jadi kajian tu. Tunggu dulu. Ingat lagu M. Nasir buat Tanya Sama Uhud. Klik kena dengar lagu tu. Lagu Ketuhan ni. Penuh maksud-maksud tersirat. Bunyi lagu mana? 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Ribu-ribu marga satwa mencari Raja Simurat, yang sampai hanya 30. Oh, San Algojo. Oh, nanti dulu. Tu lagu dia. Nak royaknya 73 kursi, 33 MP. Yang sampai hanya satu perpaduan. Ribu-ribu ni marga satwa termasuklah Wala'u mencari Tok Agong. Nak tubuh kerajaan cukup jumlah lebih dari cukup. Jumpa dengan Tok Agong. Agong kata, nanti dulu. Jumpa dengan UMNO apa? UMNO kata-kata, nanti dulu. Yang sampai hanya 30. 30 itu yang berpegang teguh kepada Al-Quran ada 30 juz. Kalau 30 tu duduk ngapa? Habisnya kata, inilah petanda Allah bersama dengan kita. Tapi tak boleh 30 tu duduk dengan UMNO. Payahlah kita nak goreng. Kalau kita royak, kan mau kata kita tunggak agama. Biarlah. Kita kata tak apalah 30 pun 30 lah. Yang sampai hanya 30. Siapa dia? Barisan Nasional. Maka cerita tadi, marilah rundingnya kita kata sahabat dulu. Sebab apa? Kita nak dengar juga sahabat kita sebelah Perikatan Nasional. Hak ni mari rumah kita. Hak dia, yang nak kita kena pergi rumah dia. Gimana? St. Regis Hotel. Gilah Zahid Hamidi, Ashraf Wajdi, Tok Mak Asef. Ada kan video peluk dengan Tok Guru, peluk dengan Tuan Ibrahim, gitu duduk bincang. Dia kata, ayat mudah lah, mudah faham. Hit. Dia ingat kita ni putus hit. Zahid punya mak. Ya, Di. Ada. Apa, Di? Kita kena buat satu gabungan. Zahid pun tanya, nak gabung ni lagu mana? Kita akan bergabung, tapi tanpa kamu. Nak ke UMNO tanpa kamu? Gila. Mana ni kau dengan siapa ni? Hamba tak say Zahid.
Ingat lain nak kamu kau. Kalau ambo dah letu. Nah, tapi perangai UMNO tu bukan kuasa parti. Hai. Jadi mengimbau kenangan kita yang pertama kita selamatkan dia adalah kajian langkah Sheraton tebuk atak dulu. Kita tak buat apa-apa syarat ke dia. Mula-mula kita tak say sebab kita nak bubar suruh mandat kepada rakyat, tapi oleh kerana Covid kita terima. Jadi kita tak letak syarat. Zahid Hamidi tak jadi menteri. Menteri-menteri daripada UMNO pun dilantik tanpa persetujuan. Jadi kita dah ada pengalaman jahat dia dulu. Bila pengalaman jahat itu kita tidak akan mengulangi buat kali yang kedua. Jadi kita berikan syarat. Ia tak sah syarat kita. Lalu kita pun tunggu peminangan yang kedua oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan mari pula. Sekejap. Kereta berjalan. Sekejap. Enjin derah bosan. Mari pula. Tuan hamba. Adakah tuan hamba berminat untuk disunting bunga di taman? Kita ni sedap. Kalau ia bagai dikata. Adakah tuan hamba bersetuju dengan hamba? Ya, patut setuju. Adakah tuan hamba akan menyisihkan hamba? Tidak. Betul? Ya. Baik, setuju yang pertama. Bagaimana dengan pelantikan menteri? Pelantikan menteri kami serahkan kepada UMNO. Biar betul? Yes. Apa yang UMNO nak? UMNO nak timbalan Perdana Menteri. Okey. Menteri apa yang mau? Cina pula. Apa menteri yang mau? Kami mau Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Apa pasal? Itu Menteri Melayu punyalah. Itu agensi MARA, RISDA, KSEDA, Felda, Kemas. Itu semua Melayu. Saya maulah. Okey? Lagi? Saya mau itu Menteri Pertahanan. Apa macam? Itu askar Melayu punyalah. Okey? Menteri Pengajian Tinggi. Apa pasal? Itu Melayu kena cerdik lah. Okey? Menteri Undang-Undang. Apa macam? Apa bikin you mau? Ini undang-undang anak yang bikin tau. Okey? Betul tak? Ayat mudah nak faham. Jadi dia bersetuju dengan syarat kita. Jadi kita pun berhati-hati. Hei, itu orang di AP mau kasih diam. Apa bikin? Itu janji. Ini sign. Mau sign? Mau. Dia pun sign. Siap royak kita. Saya sign. Wah sign. Watara minta apa-apa jawatan tahu. Oh. Bagus. Tapi kita ni tak jahat. Wui lah dia. Menteri Pengangkutan. Menteri Sumber Manusia. Menteri beliau dah suka. Jadi dia bersetuju dengan syarat kita. Dia ikut kita ke kita ikut dia? Maka tak tibalah barua. Hok duk kata UMNO barua di AP tu apa pasal? Sebab otak dia sudah mau pening. Sebab apa? Yolah, nak pening wan. Bagai depan mata yang tolak. Pengantin mari depan mata dah nak nikah. Sandingan siap dah. Tiba-tiba posisi. Oh, pengantin tu mari nikah dengan hamba. Tak apa mana dia. Jadi, settle. Ada kata UMNO nikah dengan DAP pula. Orang-orang apa duk jaja. Ni hari ni apa kecek pasal UMNO tak kecek pasal apa? Tak sedap marah lah apa buatmu. Apa kecek pasal UMNO nak betul akal umi UMNO ni betul tak?
Kita nak ayat dia kata kita nikah dengan DAP. Orang tua tu pandai-pandai kata kita nikah dengan DAP. Dia ni buta, tak tahu gapo. Kata bejok dalam nikah kahwin, buat hukum. Jadi tok guru. Tapi bak ni dia tak pandai, Dia kata kita nikah dengan DAP. Kita ni, UMNO ni ada MOK. Ada POK. POK kita Barisan Nasional, betul tak? POK kita Barisan Nasional. Adik-beradik kita ada MCA, ada MSC, betul tak? Itu adik-beradik kita. Pakatan Harapan pun ada anak. Anak dia nama PKR, nama DAP, nama Amanah. Jadi hak nikah Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Kita dengan DAP tu adik-beradik tiri. Ayuh nak pehe buat ni. Ni orang kata mabuk air sejuk ni. Kita dengan DAP tu adik-beradik tiri. Cuma DAP tu pernah nikah dah dengan siapa? Pah. Kita tanyalah dia. Apa mu cerai dengan Pah dulu? Pah makan duit bini. Tak ada sedak yang dia nak. Tak ada sedak dia tinggal. Dia kata ambo tak sedak, dia kata. DAP dah kata. Dia kata ambo ni tak sedak. Bukan awak tak sedak, dia tak naik. Tak sedak mana 2 kali? Dalam barisan alternatif dengan Pakatan Rakyat, betul ke tak? Mu kata tak sedap, bayar 2 kali dah. Kita bayar sekali baru ni. Tu pun tak boleh lagi anak balik diri. Tunggu dulu. Sedap-sedap dia kata kita. Jadi, dia ketika dia bersama dalam barisan alternatif, orang Cina tak sokong DAP. Orang Cina tak sokong DAP. Sebab takut dengan Pah masa tu. Sebab Pah kata dia nak laksanakan undang-undang Islam. Nak buat hukum hudud negara Islam. Teka tu Ustaz Fazil Nur. Masa tu tak sih Ustaz Fazil Nur kau sebelum dia lagi. Tak sih orang Cina tak sih. Jangan takut lagi kepada PAS. Sebab PAS tak nak dah negara kebajikan. Kita tukar kepada negara Islam. Kita tukar kepada negara kebajikan. PAS ini bukan untuk orang Islam. PAS for all. DAP dan akhirnya DAP berjaya di Pulau Pinang. Tu jasa Pah kepada DAP. Siapa Barisan Nasional kalah di Perak, kalah di Selangor. Ketika nak tubuh KJL Perak, Barisan Nasional bincang dengan Pah, Pah kata tak sih kita. Pah tak sih kita. Ingat tu masa tu. Pah tak sih kita, dia rela pilih DAP tubuh KJL di Perak. Datuk Seri Nizar jadi Menteri Usaha. Dia tolak kita. Jadi lah ni kita tolak dia. Padainya muka. Rasa agak sikit. Karma ataupun kifarah ini betul-betul wujud. Taimu di atas, mu akan turun bawah. Hari ini, dia rasa pedih apabila peminangan ditolak. Kita mana tahu tak juga. Setuju ke tak? Jelas. Jelas tak tu. Agak apa lagi yang tak jelas? Tu orang Pah nak jatuh hamba tu. Bila hamba orang jelas. Sebab kalau boleh jangan ada Mah Hussein ni. Bila ada Mah Hussein mula-mula betul lah hamba akui. Mula-mula ngepin dulu orang tak faham mana. Sebab kita dah ada kelas kabuk. Ambo kena gesetu, orang pun tak kenal mana. Mah Hussein ni orang tak layan mana. Lah dia mesti besar layan.
Dulu dia kata ke hamba, budak tak segar. Tapi kalau orang tua lah ya budak tak segar kau orang tua tak segar. Jadi hari ni biarlah hamba kata dua-dua tak segar. Kita tengok lagu mana. Dia hantar LOD, Letter of Demand. Surat tuntutan. Dalam surat tu dia ceritalah gapo kesalahan hamba. Dan gapo hak perlu hamba buat. Kalau bersetuju dengan tuntutan dia, yang pertama kena minta maaf dalam masa 7 hari. Selepas minta maaf, bersetuju nak minta maaf, yang kedua jangan kecek lagi pasal dia. Faham tak maksud dia? Dia nak suruh hamba jangan kecek pasal dia, takut dia terkena seperti mana hamba kecek pasal ni amal. Takut tahun depan dia tak boleh jadi menteri besar pula. Jadi dia hantar LOD tu tujuannya nak suruh hamba duduk dia. Jadi duduk dia guna hari ni 8 hari dah. 7 hari yang diminta hamba tak layan. Sebab apa? Kita nak lawan. Ni baru betul singo. Dulu hamba pergi majlis hari raya dia di Kota Baru. Kita cabar dia. Dia tolak. Bunyi kata singo. Singo kalau orang kalau lembu ke, kubah ke, kacil ke, rusa ke, kijai ke masuk tempat dia tidur, apa dia buat? Makan betul tak? Tapi singo ni tak makan orang. Tak makan. Dia makan kuih gayo. Amo pergi 5 orang je. Nak jumpa pan 5 perang ni. Gi 5 orang jumpa pan 5 perang. Rumah dia. No, Kota Baru. Beribu-ribu orang pak. Kita masuk dalam kanan ni. Bila boleh jumpa? Nanti temu jumpa. Nyawi ayat tu. Nanti temu jumpa. Temu dah ni. Tak jumpa lagi. Rasanya tak jumpa jalan kelik. Apa tanya dia? Datuk. Sebab ada orang cabar saya. Ketua, apa ni? Naik ketua pemuda PAS Tanah Merah. Cabar hamba pergi jumpa dengan pemimpin PAS. Jadi hamba kita pergi bukan nak pergi majlis hari raya, kita nak pergi jumpa dia. Kita kacau saya. Kalau lagu tu kat tai datuk berok kat. Orang telefon kau datuk. Kelong rumah teribu. Tuk, nak zing. Hamba tengah berok ni kacau saya tahi. Okey nak kacau lagu tu kita tak wakil ni. Singo, dia kena ready. Pemimpin kena bersedia. Majlis nikah kadang-kadang orang minta zing. Orang mati pun kadang-kadang orang minta beasiswa anak nak ngaji, betul tak? Kadang-kadang dia tidur pun ketuk. Tok, nak bantu tok. Apa? Babi duk sodok pokok pisang. Tok, apa mu ni? Bini minta cerai. Kena sesak. Sebab kita tak wakil pemimpin. Layak. Kalau tak asing, tak asing. Kalau tak asing kat adik saya, anak saya mari. Meh. Jumpa pegawai saya. Cari tarikh. Mari jabat saya. Kita bincang nak buat lagu mana. Tu baru betul Palembang. Nek. Baru nampak cerdik. Ni tak asing. Itu dia kata kamu. Dia dengar lagi. Awak pergi atas air Sungai Kelantan atas pintu pagar rumah dia. Bakal di dalam hati dia, Imam Husin ni setara mana orang ni. Amu pasal perakak lagi. Muka sang kacil ni. Boyo kalah dengan sang kacil. Biar nak borang ni. Rimah kena tipu ke kacil. Ni singo ni kak. Itu apa pasal juga. Kakak rumah nak suruh dia pedih. Parah pedih. Pedih sungguh. Pedih singo ni bila kita guna suara dia. Kita guna suara dia.
Singa marah guna suara dia. Kita guna suara dia pasal berakak. Rupa-rupanya dia kenal suara dia. Nak kita tengok suara dia. Gak kena berakak. Tak elodi. Sorak rumah. Tu berakak kita. Beres. Tak terkekal lagi. Kita ni, kita lepas lagi. Mari ceramah ni lagi ni. Bukan kata kita duduk. Kutik timilu. Minta sedekah. Tuan-tuan ada kan? Ayat tu ada. Kesat dia kan? Ingat ada ayat tu. Kalau kena samai kat tuan-tuan ada kan? Tapi kita tak minta. Sebab parti kita ni, parti yang tak pernah meminta daripada rakyat. Tapi parti kita yang memberi kepada rakyat. Betul tak? Susah senang setara mana pun, UMNO ni parti yang memberi, bukan parti yang meminta. Cuma yang kita minta bukan wang ringgit, tapi nilai kesetiaan. Parti dia, minta sama dengan rakyat. Nak buat pusat khidmat meminta. Pas kalau nak buat pejabat pun minta dengan rakyat. Kita nak minta orang rumah kita. Lama lagi. Orang faham tai perangai dia. Tai dia nak, dia royak. Tai cukup, dia senyap. Tu perangai dia. Nak minta dengan kita lagu. Nak tolong kita lagu mana? Dia pun kena tolong. Macam mana nak memimpin? Dia sendiri pun kena pimpin. Siapa dia? Jadi itulah. Dia hantar LOD gambar, bukan hantar ke saya. Dia hantar ke rumah. Hamba tak ada. Patutnya LOD kena hamba terima. Kena hamba sign. Tanda menerima. Kalau hamba tak boleh terima, hamba boleh wakil. Dengan persetujuan hamba. Ada. Perbualan ke, mesej ke, kena royak. Maksud saya mewakilkan kepada sipulan-sipulan untuk ambil LOD. Baru boleh. Tapi tak apalah. Ya tak pokok ke, ya tak mana pun, kita anggap kita terima. Sebab hamba naknya masuk dalam gelanggang. Hamba nak masuk dalam gelanggang. Lepas ni syarat dia tak kena pakai sarung ke, pakai tutup muka ke, tak boleh sepak perut ke, tak boleh guna siku ke, suku cerita. Biar duduk dalam gelanggang dulu. Biarlah. Ya atas sorak kat tepi-tepi rumah ke, ya atas orang ke, dia selit dalam kawasan motor ke. Tak apa. Kita nak dia masuk gelanggang dulu. Tapi bunyi kata sehari dua ni gagal dalam SUK. Bodoh mesti usah lawan kacih.